penyanyi ni semua orang kaya. Aku dangdut apa? Tak, tapi dangdut je kan. Tak dapat kontak pun. Dan family apa semua pun memang saya terus hilang begitu sahaja. Okay. Sungguh ku tak mampu menahan rindu. Apa tu? I tak sempat. Apabila diriku jauh darimu. Okay. Jangan betulkan channel anda. Sekarang ni anda menyaksikan. I tak prepare. Sabar. I tak prepare. Podcast Jom Take 5 bersama dengan Dr. Musu. Take 5 dia kena Hari ni semua tahu tak? Kalau sebut ni dekat Malaysia ni tak ada orang lain yang boleh buat tahu tak siapa kita punya tetamu? Okay, I tak tahu. I main. Tapi benda ni memang you tahu jenis I yang suka song yang laju-laju sikit, dansi sikit. Yes, Arab. Okay. Arab kita memang jenis songs kita ada very extreme. One side is actually kita songs yang laju-laju, and on the other side the very sad song. Sad song. Sad song, always. Okay. Alright. And there is this one, you know what they call it, mawal. Before any song they will start, the singer will start with only solo, without any instruments whatsoever. Intro. So mawal. Mawal is all about sadness and all this one, the depth of it. They give even their voice always give the tone. Yeah, they have all this type of. Then baru is a song. Okay. Selalu kan doktor bila doktor pergi jog, doktor selalu pakai earpiece kan, and then you always follow your Not always. If I do songs, I follow the rhythm of the song, because from the rhythm of the song is actually they have this the rate of so you can choose what type of heart rate that you can choose, and from there they're gonna give you all the list of songs. So you can use between 140 to 180 beat per minute, and 140 to 180 beat per minute. So I know this is my red zone, more than 180. Okay, alright. So in order for you to put yourself in this type of rhythm, because you cannot listen to soft music or classical music while you are running. You need some rush, you need some or basically there are a lot of jogging songs, right? And if I'm into tournament, if I'm going for, let's say, doing marathon or half marathon, I will not do any music because I need to listen to my breathing as well. I need to focus on my breathing, because that will give you a lot of energy back. Okay. If you're gonna waste your energy with listening to the song, maybe sometimes you're gonna get excited and sing, is actually you are gonna lose a bit of energy. So sometimes you need everything is counted. Okay. So you need to count actually the breathing with your movement, and to synchronize everything to reduce all this type of unnecessary loss of energy. And this is how actually you can do long pace. Okay. Yeah. Okay. Kita tapi songs too, I don't mind to listen to that song while I'm running. Yeah, I don't mind. I don't okay. Pandai. You know what I mean. Then while I'm running every set, I can jump. So, tetamu kita kali ni adalah satu-satunya yang sangat saya salute dekat dia. Dah lama tak jumpa dia. Memang seangkatan dengan saya, sahabat baik. Dia sebenarnya lebih muda daripada saya sebenarnya. Inilah dia, Ratu Dandut. Saya selalu panggil dia Ratu Dandut. One and only Ratu Dandut kita, Amelina. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar, Amelina? Sihat? Alhamdulillah. Okay, Alin. Saya panggil dia Alin sebenarnya. Okay. Dia panggil Alin. Tadi kan doktor, doktor ni selalu hari dia selalu torture kita orang. Kita orang tahu siapa-siapa dia akan sebut exercise. So dia ada dia punya rhythm dia lah. So tadi dia kata dia punya beat dia, rhythm dia 140 hingga 180 bila dia berlari kan. Dia try nyanyi sikit. Kalau dandut berapa dia punya beat tu. Rasanya memang doktor akan pergi jogging, memang lepas ni dia akan dengar lagu Alin lah. Lagu tu memang ikut apa yang doktor kata lah, rhythm kan. Kita nak dengar lah sikit. Kalau macam ni, okay. Sungguh ku tak mampu menahan rindu. Rasa berapa dia punya beat tu. Okay, for your info, when it's come to running,
And that's one actually dalam military also pakai midnight and summer. Okay, military because they actually can match the steps, right? Bila they move right, left, right, left. So sometimes when you do, you make a mistake in your because you can synchronize with your friend. Okay, you tak boleh you kanan dia kiri. So actually there is a movement. Actually that movement you can hit yourself. You hit your kaki below, then you can actually you do one step on the sky. It's basically you don't touch the ground. So you go right, then left, right. So what you do, your right, this one. When you go your left, you don't touch the ground. You hit, then you straight you go. So you go right. So you go actually go match again. So this principle, dia sama kalau waktu you lari, kalau you penat, kena ada kena jump in your running. When you jump in your running, you can actually find yourself you're gonna actually automatically you're gonna speed up. You know, let's say you pace down, you can either jump, then you go. That's why kalau macam itu pasal kita macam saya sendiri kalau macam buat show kita dah macam exercise lah. Betul, berpeluh, gerak-gerak apa semua ikut kan. rhythm, ikut beat apa semua tu memang dah macam exercise dah. Okey, inilah dia Dr. Amalina ni memang saya katakan tadi satu seangkatan dengan saya. Memang kami sama, berjuang sama. Cuma saya Sebab dulu, tu pakai baju sama. kita macam So semalam okay, kita biru light macam tu tak adalah. Roger. Dia panggil apa? Dia panggil Telepati. Telepati. So kita orang dulu under Warner Music, bos pun sama. Dan saya bawah artis pop lah, lagu-lagu pop. Alin lagu dandut. So saya selalu tengok macam bila kita pergi promotion tengok macam mana dia nyanyi selat. Saya tak boleh nyanyi dandut. So macam but I'm amazed macam the way dia interact dengan orang, the way masa tu macam Alin now okay, tapi dah lama tak dengar cerita Alin kan. Macam itulah kehidupan kita kan. Maknanya setiap ada tu memang turun naik dan biasalah kita dah macam artis dah lama. So hanya kata orang maintain sajalah. Okey, sebenarnya orang tahu Alin seorang penyanyi dandut lah kan. Satu ketika dulu lepas tu dalam perjalanan tu ada macam tenggelam sekejap ke mana. Orang bertanya Alin dekat mana apa semua kan. Tapi sebelum kita ke situ orang di luar sana mungkin pergi karaoke mesti tak boleh tinggal punya lagu tu. Asyik tadi tanya anak malam ni mama ada interview dengan artis ni. Yang mana? Yang lagu Asyik. Ya. I know. So orang tahu lagu tu tapi mungkin orang tak tahu who is the singer. Jadi mungkin Alin nak perkenalkan sikit, bagi biodata sikit. Alin berasal daripada mana, dah start nyanyi daripada umur berapa, memang dah start nyanyi tu dandut terus ke? Boleh cerita sikit. Sebenarnya memang suka menyanyi. Memang suka menyanyi. Masa Melina masa apa tu pun memang suka menyanyi, tapi tak terfikir nak jadi penyanyi. Okey. Dulu kita ni asal kampung kan, orang kampung. Jadi Alin rasa Negeri Sembilan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tapi memang suka menyanyi, tapi untuk menjadi penyanyi rasa macam dulu-dulu kan kita rasa macam bila kita tengok penyanyi semua pakai baju cantik-cantik apa semua, kita rasa macam penyanyi ni semua orang kaya kot. Jadi kita rasa macam mana nak beli baju macam tu kan. Jadi dikuburkanlah semangat tu apa semua. Sampailah satu saat tu tapi sebelum menyanyi pun Kak Long pun sebenarnya. Kak Long pernah bekerja sebagai bekerja di kilang. Selepas belajar habis SPM terus bekerja. Dalam masa bekerja itulah tiba-tiba tak tahu tu kata orang kalau rezeki Allah nak bagi ni tiba-tiba aku dah faham tak? Jadi dekat situlah tercetusnya apabila masa tu radio 3 Seremban buat macam contoh, siapa yang perasan berangan nak jadi penyanyi. So datang minggu ni menyanyi dekat studio. Dan minggu depan lagu kita tu, suara kita tu akan diputarkan. Orang boleh dengar lah. Boleh dengar lah. Dekat situlah kata orang apa namanya, dulu kan kita pakai kaset kan. Betul kan, rekod kan DJ tu cakap minggu depan hari Khamis. So tunggulah hari Khamis bila nyanyi song apa, prepare apa. Apa tu
rekod lah doktor. Lepas tu bila dah keluar suara kita tu rekod. Rekod. Lepas tu dengan kaset tu kita dubbing. Okey. Tu berangan dah jadi penyanyi. Tapi tak terfikir nak jadi penyanyi. Sampailah satu saat masa radio tu Roslan Mamat, komposer yang pertama yang kata orang mencari tu. Dia kata nak cik penyanyi. Lepas tu DJ ni kata, why not you try ni, budak ni. Tetapi tak terfikir nak dandut. Sebab dia ingat dia ada penyanyi biasa je. Kalau masa tu, berangan masa tu, you pun dah keluar awal. Masa tu siapa tengah popular katnya? Tengah popular masa tu. Lepas tu Ziana Zain, Shima, yes. So, Fauzia Latif. Kak Long bayangkan Kak Long nak jadi macam tu, lagu macam feel, ballad lah. Yang wow, Feeling. Yang kontrol macam tu, ya Allah macam tu. Tapi bila dia kata you boleh dangdut, aku dangdut apa? Tak, tapi dangdut kan. Rupanya dangdut ni dia macam sebenarnya dah lama dah kita dengar. Tapi lagu ni macam bab kata doktor tadi, suka dengar tapi kita tak tahu apa. Tak tahu Aziz. Apa muzik ni ada kategori ini pop ni. Tak, Alun sumpah Alun tak tahu. Yang Alun tahu menyanyi. Tapi bila lagu tu sedap, syok. Kita nyanyilah. Lepas tu sampailah bila dia orang bagi lagu tu, yang lagu yang kita nyanyi. Lagu apa? Yang abalan lah. Lan bagi itulah. Rindu bukan rindu. Sungguh tak masa dia boleh tak nyanyi lagu ni? Alun cakap asal dia macam lucu. Macam rasa sangat Okay, so before that, kalau okay you nyanyi dalam let's say dalam masa you di shower ke, selalu song apa you nyanyi? Nyanyi lagu-lagu pop. Seperti lagu apa? Sebab kita lagu-lagu macam Fauzia Latif punya lagu, Ziana Zain punya lagu, so kita rasa macam feeling. Tetapi bila mendengar doktor, kalau macam kita nak buat kerja rumah ke apa, nak bersihkan rumah ke apa, kita akan dengar lagu yang rancak lah. Memang untuk menyanyi kita rasa macam aku layannya lagu ni. Tapi untuk muzik ni memainkan peranan penting untuk kita bergerak. Jadi kalau macam nak ngomong rumah, aku mesti nak dengar. Rupanya lagu dangdut ni pernah pun Alun dengar. Lagu tu untuk bestnya pagi. Ingat lagi tak lagu apa? Lagu macam kalau ku pandang kelip bintang jauh di sana. Itu kan. Ni sedap. Tapi tak tahu yang itu adalah kategori dangdut. Okay. Ini semua my favorite songs tau. Ya. Itu maknanya lagu lama-lama. Jadi bila dekat situ, bila dikatakan kategori itu adalah dangdut, so nak tak nak masa tu try je. Walaupun dalam hati rasanya masa tu dangdut doktor, dia dikategorikan sebagai lagu orang untuk orang tua. Dia satu stigma lah. Dia ada satu stigma yang akan layan akan tu macam pakcik-pakcik. Pakcik-pakcik promotion. Gitu kan. Tak lah. You know the image of when you say dangdut, macam tu lah. Jadi, padahal actually dia more happy now. Jadi masa dulu macam persepsi orang lah. Jadi bila saya sendiri menyanyikan lagu dangdut, masa tu umur muda. Jadi kita kategori kita rasa macam dangdut, lagi satu dangdut kena gelek. Dangdut kena gelek. Jadi masa tu I pun tak tahu gelek macam mana. Kita rasa macam sangat struggle lah untuk nak apa kata orang masuk ke irama dangdut. Tetapi kata orang tak kenal maka tak cinta. So bila dah kita terpaksa, kita belajar mendalami. Ini you dah skip already. Jap I nak tahu apa berjadi masa ni. Masa you dah perform, masa yang dah perform tu, jadi masa yang dia bagi lagu tu, Lan bagi. rasa macam nak nangis tu doktor. Cakap dengan ayah kan, Abah cakap kan, apa ni lagu ni cakap kan. Tapi Abah cakap, tak apa, you nyanyi je. Nanti kalau tak lagu, kita buat lagu lain. Okay. Jadi dekat situlah macam tapi alhamdulillah macam saya dapat seorang ayah yang sangat
Supported. support lah. So dia tak pernah lah kata orang bila anak tu dapat lagu yang macam tu dia rasa macam I tak nak lah. Tapi dia percaya itu mungkin rezeki yang pertama. Tapi memang betul doktor, rezeki yang pertama. Saya sendiri pun rasa macam tu dah nyanyi macam kita, kalau kita rasa tak yakin benda tu yang akan ni. Jadi bila dah nyanyi macam ada dalam hati macam tu. Tapi yang itu yang naik. Yang kata orang bawa Emelina satu nama orang kenal lah macam tu. Dan seterusnya lepas tu dia sambung lagi. Rindu lah kan lagu tu rindu. Lepas tu asyik. Doktor tak dengar lagi lagu apa Memori Daun Pisang. Memori Daun Pisang. Lepas tu? Lepas tu Yang Tersayang. Semua lagu Yang ku cinta padamu. Dandut ni dok. Dia ada sayang aku. Gitu. Dia ada sikit macam Arab-Arab juga kan. Dia fenomena Emelina ni dia lain sikit. Saya sebagai seorang orang muzik juga, saya tak minat dandut. Memang saya tak minat. Tapi bila pembawakan Emelina membawa dandut in Malaysia, dia jadi macam dia commercializekan dandut tu. Dia tak terlampau macam as you know, original dandut adalah daripada Indonesia lah. Jadi dia tak bunyi Indonesia sangat. Jadi dia macam dia macam how to say, dia make it modern sikit. Jadi lagu tu boleh diterima. Jadi kita tak rasa macam tuanya sangat macam dan tak ada. Jadi you can enjoy it. Jadi boleh seronok. Macam I tak faham macam mana benda ni kira untuk orang tua. Padahal for me is actually more the other way around. Tak, dulu-dulu yang kita cerita persepsi sebab dulu kalau orang tu kelab dandut. Kelab dandut tu memang you masuk memang Ali boleh cerita kot kan. Dia macam dia ada terpisah tau. Kalau macam budak-budak muda ni, kelab-kelab untuk budak muda ni lain. Jadi untuk yang dia banyak santai. Kalau kelab dandut ni dia macam ada tempat-tempat duduk. Maklum lah. Tak lagi. Kan bila kita masuk masa dulu kita masuk. Kenapa banyak kita masa tu I muda kan nak promosi kan. Banyaknya kursi meja. Kalau kita pergi kat tempat yang budak yang muda sebab dia dance on the dance floor. Dia kan. Sebenarnya banyaknya tempat-tempat duduk. Faham. Tapi memang masa tu memang ramailah peminat dandut ni. Kita nampak lah dia ada dua apa ni. Jadi satu fenomena, memang fenomena pada masa tu dan memang album boom memang sangat ni. Kira saya pernah tengok lah ni cerita sikit dekat doktor. Saya pernah tengok Emelina masa tu sebagai artis dia pakai beli BMW. Artis macam tu kita tengok tahu macam wow. Kita sama-sama artis kita tak dengki tau, kita macam wow. Banyaknya duit dia beli BMW, lepas tu pakai brand designer Datuk Rizalman yang time tu memang baju memang very orang kata berjaya lah. Tu yang seorang dalam satu dunia, sebab itulah ni dapat. Tapi sebenarnya sekarang ni masih lagi. Sebabnya masa tu memang apa dia bila fenomena macam tu, lepas tu macam kita orang jangan kata seorang dia pun kaya juga. Tapi kata orang apa namanya disebabkan Malaysia ni, dalam Malaysia ni sendiri dia setiap bila adanya peminat tak ramai. Dalam Malaysia ni tak ramai. Jadi peminat Nora boleh jadi peminat saya. Peminat saya boleh jadi dekat situlah nampaknya kata orang tak ada persaingan. Betul. Harmoni lah nampak harmoni. Harmoni. Okay. So Alin berapa album Maknanya daripada berapa album dengan Warner? Alung itulah sedih dia. Alung tak lama dalam industri masa tu, dalam mungkin dalam tahun 93 94 94 Alung masuk 94 5 6 9 tahun 1999 dah hilang dah. 6 tahun sahaja. 6 tahun saja. 6 ke 5 macam tu. Tapi selepas 1999 tu saya terus stop. Hilang. So dah meletup ni nama Emelina, lagu Emelina, album Emelina, jualan album Emelina, semua di media di Emelina kan. Dan sampai tahun 1999 hilang ke mana? Hilang ke mana? Itulah kita
cakap apa kata orang kita tak mampu untuk apa yang kita akan tahu, kita tak tahu apa yang akan terjadi di depan. Pada masa tu Alin sendiri dah rasa macam ya Allah di kemuncak sangat kejayaan kan. Tapi nak buat macam mana? Kira maknanya dah ada jodoh. So lebih kata terus hilangkan diri, terus kata orang terus tumpukan pada Berumah tangga lah. Okey, berumah tangga. Pada masa tu umur berapa tahun masa berumah tangga tu? Kira dalam 23 kot. 23 ke? 23. Okey, maknanya sekejap lah kan masa tu 6 tahun kira sekejap je lah. sangat, Then dicekup lah menjadi suri rumah dan terus menghilang. Ya. Boleh kita tahu tak kenapa macam saya pun berkahwin juga kan. Jadi mungkin Alin kenapa bila berkahwin terus macam diam, kenapa tak teruskan nyanyian ke apa ke? Tak sayang ke? Dia sebenarnya macam ni. Kita ni itulah bagi saya kalau macam kita berkahwin, pasangan tu kena apa kata orang? Memahami lah. Memahami, sokong menyokong. Memahami kejayaan kita, memahami apa. Jadi oleh kerana kemungkinan di situ tidak adanya benda itu, jadi so better kita Memilih jalan sendiri lah. jalan untuk kata tak yalah kita daripada kecoh-kecoh bising-bising, so kita rasa ambil jalan untuk okey kita terus dekat rumah tangga, dalam rumah tangga je. Tapi maksudnya dalam tempoh perkahwinan tu memang Alin terus tak tahu langsung tentang dunia muzik ke, ataupun tahu-tahu tapi tak tahu ke, ataupun macam mana, ataupun tak boleh tahu ke macam mana? Sebenarnya kehidupan tu kita macam mana nak cakap tak tahu, at least benda tu macam bila kita dah kahwin je, dia akan terus kita rasa macam apa namanya Kehidupan tu berubah. kehidupan tu berubah. Jadi macam Alin sendiri tidak diapakan kepada dunia luar dah. Okay, maknanya kau dalam rumah, kau kena duduk dalam rumah, kau kena jaga anak, kau itu sahaja. So bagi macam Alin pula untuk supaya tak banyak benda yang kita nak fikir, so fokus pada rumah tangga je lah. Tak tahu macam mana nak dicakap. Tapi in between, I mean, you tak rindu, okay? Yeah. Rindu. Rindu. Kat rumah also, nyanyi, okay, all the songs. I kalau let's say for example, kalau I travel, okay, I rasa after a while, very short while, tangan memang gatal. Yeah. You dah biasa get used on this one. And even bila kita keluar, because kita biasa hidup kita memang busy. Even kalau travel, I keep myself busy because you tak boleh you jadi macam okay duduk je, because you get used on that. Yeah. Tapi Dok, nak kata macam mana untuk kata orang nak ingat balik menyanyi tu, sebab saya setahun sekali beranak. Jadi macam mana? Rasa macam Tak sempat. At least itu pun salah satu membuatkan tak sempat. Kadang-kadang tu rasa macam ya Allah yang ini lagi kan. Jadi untuk mengambil tahu hal luar pun dah tak sempat dah. Jadi apa yang kita tahu adalah dalam rumah, and then besarkan anak-anak macam saya sendiri tidak diapakan pada macam tengok TV ke apa ke. Tak boleh ke apa? Bukan tak boleh, kira macam Dikawal. dikawal. So tak payahlah tengok benda macam tu apa semua. So mungkin untuk tapi sedikit sebanyak benda-benda macam tu yang membuatkan saya hilang nak excited nak tengok dunia luar, excited nak kata orang nak kembali balik ke apa ke macam tu. Itu salah satunya adalah apabila kita busy. Maknanya dunia Alin tu dunia situ Alin je. Dunia Alin tu itu je. Dalam rumah, so itu saja, dan tidak diberi kesempatan untuk ambil part benda-benda lain. Gitu. Kiranya itulah dunia saya yang baru. Berapa tahun tu tempoh masa tu dengan anak dah 6 kan, anak 6 orang. 15 tahun. 15 tahun. Maknanya 15 tahun Alin berhenti tak tinggalkan industri tu.
dalam usia yang muda dan Alin devotekan diri, maknanya tumpukan sepenuh perhatian pada keluarga 15 tahun. Dan lepas 15 tahun Alin kembali. Kenapa kembali balik? Apa yang menyebabkan Alin kembali balik? Tak, sebenarnya selama 15 tahun tu Kak Long ni macam ada satu fikiran yang tipikal tau. Kalau boleh kita nak rumah tangga tu bahagia. Kita ni ada satu ego tu, doktor. Ego, walau apa pun rumah tangga kita tu, aku rasa boleh, aku nak bertahan, aku nak tunjuk pada orang yang aku tak ada, aku okey je. Faham? Aku okey je. Tapi dalam masa 15 tahun tu, apabila kita ada sikap itu, iaitu benda tu akan makin pedih. Makin tahan, makin pedih, makin Tapi dalam kalau kira masa yang 15 tahun tu, tak ada orang approach Kak Long, tak ada orang approach into ni from the industry. Kira makna orang tak dapat tahu saya di mana pun, dok. Oh, okay. Orang tak ada kontak dia. Okay. Orang tak dapat kontak pun. Dan family apa semua pun memang saya terus hilang begitu sahaja. Okay. Jadi dekat situlah mengambil masa 15 tahun tu, itu pun kerana 15 tahun tu ambil masa yang agak lama, dan apabila saya comeback berusia 40 tahun. Jadi ada sebab-sebab tertentu. Saya cakap kan, bagi Kak Long more tu, saya ni lebih kepada pengorbanan. So untuk comeback tu bukan suka-suka hati, untuk menyanyi balik tu bukan suka-suka hati, tapi sebab yang kita tahu ni 6 orang ni. Jadi macam mana nak cakap? Jadi itu satu keterpaksaan jiwa lah, pengorbanan saya as a untuk sebagai seorang ibu. So whatever orang nak cakap apa, saya cakap kan, yang penting anak-anak ada dengan saya, dan nawaitu, niat tu memang keluar. Saya mengambil keputusan untuk bercerai dan bawa anak-anak saya. So dari situlah, daripada ramai juga doktor mengatakan, why dalam usia 40 tahun kau nak bercerai apa semua kan. Tapi bagi saya siapa yang nak untuk anak-anak ni, nak fight untuk anak-anak, nak kata besarkan dia orang, nak apa semua. Kalau sekiranya memang kita ni tengoklah, kalau kita boleh bergantung, kita rasa tempat tu kukuh, okey, kita akan selama 15 tahun saya akan cuba bergantung. Tapi apabila kita lihat seandainya kalau kita makin tunggu, kalau kita sendiri, kita tak kisah sebagai ibu ni, makan nasi cecah garam pun tak kisah. Tapi anak makin besar. Kalau anak kecil-kecil okey, kita masih lagi apa yang kita makan, anak makan. Tapi bagaimana dengan pelajaran dia, persekolahan dia? Jadi dari situ, tak apalah orang nak cakap apa. So saya as a mother, pengorbanan tu saya cakap bukan untuk orang lain, tapi untuk anak dan masa depan anak-anak. 15 tahun Alin duduk dalam perkahwinan tu, apa yang perik yang Alin tak boleh nak tahan dah? 15 tahun cukup lah. Benda yang paling perik sekali. Dia sebenarnya bukan tak nak bercerita tau, Nora. Kadang-kadang benda tu masa terlalu pahit, terlalu perit. So selepas 15 tahun tu, cerita yang kita pendam selama tu kita tak luah. Tapi orang sekeliling faham. Kadang-kadang untuk menceritakan apa kepahitan tu sampai tak ada ruang, kita nak mula dari mana. Terlalu pahit. Saya rasa aku nak mula sini, sini lagi pahit, nak mula sini. Kalau kita nak bercerita dari awal sampai akhir, agaknya mau 10 hari 10 malam. Kepahitan yang boleh dijadikan
tauladan dan pedoman untuk wanita-wanita di luar sana yang supaya tak jadi macam tak melalui apa yang Alin lalui. Sebenarnya jauh di sudut hati ni kalau boleh nak cakap dengan semua orang, kau jangan derhaka pada mak kau je. Sebab Sure. Okay, to show out today. Kesalahan saya adalah itulah dok. Kesalahan saya apabila melukakan hati ibu lah. Sebab sebenarnya apa yang Alung cuba sampaikan itu adalah mungkinlah bagi Alung, apa yang Alung rasa tu adalah, saya nak cakap karma, tak boleh cakap karma. Itu kadang-kadang kita Ya, manusia, kita kadang-kadang manusia kita kita- buat silap. Kita ada buat silap. Jadi secara positif dia, Alung merasakan what you give, you get back. So dekat situ pun Alung merasakan kalau boleh Alung memang ada melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan di mana Alung melukakan hati ibu. Semua pun orang tahu macam mana Alung hilang. Mungkin Tok tak tahu tapi semua satu Malaysia tahu yang apa cerita di sebalik kehilangan Alin tu. Jadi bila kita dah apa ni, kita kadang-kadang tutup mata selalu bayangkan balik rentetan kehidupan tu. Alun tak menyalahkan apa, tak menyalahkan sesiapa, tak nyalahkan orang ni, tak nyalahkan orang ni, apa semua, ni semua ni yang membuatkan aku je. Tidak. Sebenarnya itu adalah kesalahan Alung satu je. Sebabnya Alung melukakan hati mak dengan abah. Jadi benda tu bagi Alung selama 15 tahun tu tak pernah tak menangis. Tak pernah tak menangis sampai satu saat nak Nora tanyakan apa benda yang sangat pedih. Semua pedih. Dalam 15 tahun tu pernah berjumpa tak mak ayah? Tak ada. Kira maknanya abah sakit, Putus. Alung tak balik. Dekat situ tipikal dia adalah dulu saya Alin membayangkan syurga itu di bawah tapak kaki suami. Jadi itu yang membuatkan Alung rasa macam aku tak apa, aku dah ada suami. Suami aku kata tak boleh balik, aku tak boleh balik. Taat suami. Lah. Sebabnya kita hanya orang dulu kita tak diberi kesedaran tentang ini sebenarnya ini. Apa yang kita tahu, kau ni kan derhaka. Kita rasa macam okey tak apalah. Ikut je lah. Ikut je lah. Sampai satu keadaan tu yang kita rasa tak ada pun kebahagiaan, makin teruk kehidupan. Tak tahu mana punca. Jadi bila dah makin lama kalau diri sendiri ni Alung rasa macam tak kisah. Kau nak buat apa pun dekat diri ini, tak kisah, tak apa. Susah macam mana pun tak apa. Tapi apabila itu yang Alung terbayang, ya Allah, macam mana perasaan ibu aku, begitu juga perasaan ibu aku sebagai ibu kepada anak-anak ni. Kita terasa, anak aku ni kalau tak ni nanti, kalau tak anak-anak aku macam mana, apa semua. Jadi dekat situ yang kita rasa macam, okay, back to balik, Alung cakap, maknanya Alung kena jadi seorang ibu. Ibu yang betul-betul mengambil tanggungjawab. Mengambil tanggungjawab yang kita tak boleh nak cakap, okey tak apa tu ni. Abah kau ni tak boleh. Kita sendiri kena, okey aku ibu, aku kena buat by hook or by crook, macam tu. Jadi apa yang Alun nak cakap dekat sini, tak reti nak bercakap, nak luahkan. Salah dia adalah salah. Apa yang Alun rasa macam Alun terima kesalahan tu bukan hukuman, something pengajaran teladan. Sebabnya satu adalah Alung bila melukakan hati kedua ibu bapa, itu saja. Selepas tu Alung dah comeback tu, Alung nasihatkan anak-anak,
kita apa-apa pun ibulah. Ya. Ibu janganlah dahaga. Alung rasa macam benda tu masa yang Alung hilang tu, Alung rasa tak ada apa tau. Alung rasa macam relax lah. Kita pun masih Ha, muda, kadang-kadang kita relax tak lah, apa fikir semua kan. panjang. Tapi rupanya Ya. jauh di hati ibu tu. Dia mungkinlah abah Alung sakit waktu Alung hilang apa semua kan. Tak dapat nak. Sebabnya kita suami tu kata orang syurga di bawah tapak kaki suami. Jadi kita rasa macam okey. Tak apa, mungkin mak akan memahami. Memanglah dia orang memahami, tapi bagi Alung sendiri tak tahu sama ada mak tu terluka lagi ke, abah terluka lagi ke. Itu yang entah, kalau boleh Alung nak cakap, jagalah. Itu je satu. Maaf kalau tanya, mak masih ada lagi? Mak ada lagi. Mak ada lagi. Alhamdulillah. Abah Masih dah ada, tak ada. masih ada peluang insyaAllah. So memang Jadi bila kita tengok yang sanggup terima Alung waktu Alung susah, betul dah tak ada apa-apa, adalah ibu tu. ya, ya. Dia, Walau ibu macam mana pun dia akan dalam apa keadaan sekalipun. dia terima, dia tak adalah cakap tu padan muka kau apa semua, tak ada. Dia terima kita balik, and then dengan cucu-cucu dia semua cakap kan masa tu pun mak pun bukan ada, tak, kita orang bukan orang kaya. Jadi walau macam mana pun dia terima juga kita orang balik ni dengan cucu kecil-kecil apa semua. Dekat situlah Alun dapat semangat balik untuk kata orang terus bangun, untuk tengok muka mak, tengok muka anak-anak. Itu yang membuatkan Alin terus bangun sampai sekarang. 15 tahun tu Alin duduk dalam kongkongan tu lah kan. So bila Alin decide nak keluar, maknanya okay cukup lah, that's it, Alin nak keluar. Apa yang buat Alin berani nak keluar dan tak fikir ke resiko macam mana aku boleh hidup ke tak? Apa yang buat Alin yes, aku kena keluar? Sebenarnya dalam bukan nak sebenarnya okey, untuk nak terus keluar tu adalah sebab anak-anak. Anak-anak tu penguat yang betul-betul. Kak Long tak ada alasan lah. Tak ada alasan aku nak berjimba balik lah apa semua. Tidak. Ini sebabnya Alun mengambil keputusan apabila melihatkan anak-anak ni tadi. Keadaan tu. Masa depan anak-anak. Jadi kalau anak-anak ni, kalau macam kita boleh selfish. Betul. Lantaklah aku ada laki, aku ada suami. Cakap kan anak-anak ni pandai lah. Tak boleh. Kita ni, orang tua, ibu atau bapa ni akan guide anak-anak tu. Tak boleh nak lepas begitu je. Betul. Jadi bagi kalau sebelah sana tak mau buat apa-apa, So apa tindakan Alin masa tu? tindakan keluar. Fight and then dapatlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, And then balik kepada rumah mak. balik. Masa tu memang balik tu selai sepinggang lah. Tapi yang penting orang bawa anak-anak. Yang tak kisah. Anak-anak masa tu satu je. Allah ada. Masa tu masa keluar tu orang cakap, ya Allah ya Tuhanku, orang cakap kan, aku serahkan kehidupan aku pada engkau. Tak tahu apa akan jadi. Betul. Risiko, memang kita tahu risiko. Risiko dia kita tak tahu. Masa tu bayangkan dalam usia 40 tahun Alung comeback balik, kemana nak pergi dek? Kemana nak pergi? Masa tu semua macam Alun sangat down. Okey, 40 tahun, anak 6. Lepas tu sebab selalu di telinga ni dihentak engkau apa ni, siapa? Engkau siapa? Engkau bukan siapa-siapa. Engkau nak pergi mana? Jadi benda tu menghantui kita, akan jadi down. Masih terngiang-ngiang tu ingat tu. Terngiang-ngiang benda tu. Benda yang Di brainwash lah benda tu. ditekan. Kita akan jadi satu memang selepas comeback tu sangat down. Tak rasa macam nak buat itu, macam ada bisik ni. Kau ingat kau boleh Trauma berjaya. lah. Yep, Trauma, yeah. it's a trauma. Kau ingat benda yang tu lah. Kau ingat kau boleh berjaya. Kau ingat kau ni. Jadi benda tu akan makin lama makin
agaknya selepas saya balik tu agaknya ada dalam setahun lebih jugalah. Rasa macam nak kata bukan mental tapi orang sekeliling Ya, faham, nampak. saya faham. Orang sekeliling Bunyi nampak. tu ada masa ada lagi. trauma. Tengyang-tengyang. Dia actually kita kalau kita ikut kita boleh orang boleh divert our thinking juga lah. Bila kita let's say that's why it's very important to be surrounded by positive people. Kalau you say okay orang negative I kena stay away. Memang benda ni akan toxic your brain and akan pull you down. Jangan ikut orang yang dia akan tarik you. Now kena orang yang push you up. That is very important. Kawan, friends, family penting juga. So but I mean 15 tahun I mean okay that's just okay macam pakai hammer tak of course even dia cakap okay even kalau you pakai iron benda ya betul sama betul but I mean I salute I mean along after all this boleh come back and strong you know. Ya. Itulah benda tu makan masa juga dok. Makan masa juga. Lepas tu kira tapi alhamdulillah di sekitar saya tu yang setelah keluar daripada toksik tu lepas tu di sekitar ni beri semangat. Tak boleh. Okey. Ya. Tapi walaupun ada juga kadang-kadang Alung rasa Alung normal. Tapi orang yang apa tu dia ni kesian. Rasa aku normal. Kadang-kadang kalau ada time waktu itu yang rasa risau tu. Waktu tiba-tiba tengah borak tiba-tiba I gelak terlampau kuat sampai kawan-kawan cakap cerita tak ni tapi kita gelak tu sampai dia orang kata dia ni tapi ada bisik-bisik lah mengatakan alah kesian mental lah agak lama untuk ni saya tak betul sangat ni. lepas tu sentiasa rasa macam orang macam sentiasa pandang kita macam ni macam sinis macam Kita rasa sebenarnya. kita rasa Apa dia panggil? Alah sistem belum stable lagi. Sistem masalah kita stable. Now doktor dia rasa macam sebab benda tu sentiasa kau ingat kau siapa, kau ingat kau tu ni. Jadi kau benda yang hari-hari buatkan contohlah macam kejayaan. Kau ingat kau siapa? Kau ni setakat penyanyi dangdut sahaja macam tu. Jadi benda-benda tu membuatkan kita rasa macam nak ke depan rasa macam dah tak ada ruang. Jadi bila saya dah pulih sikit, bila dapat ketenangan, bila ni itu yang terus saya cakap dalam hati yang penting nak settlekan anak-anak ni dulu. Settle anak-anak dok. Saya rasa macam selepas itu baru saya rasa macam Puas hati. puas hati maknanya Berjaya. ada sebab. Jangan bila kadang-kadang kita tak ada sebab. Ini ada sebab. So bila dah nampak cantik baru saya rasa macam ya Allah, alhamdulillah dah rasa macam yang penting bagi saya dalam kehidupan ni anak-anak. Itu saja. Masya Allah. Tak tahu nak luahkan tu macam mana terlampau. Faham. Kadang-kadang bila orang bertanya, Alung cuma mampu tutup mata, semua nampak. Tapi nak cerita tu, apa kejadian tu macam mana nak? Dah kan orang masuk chapter lain pula. Kadang-kadang tu, sekarang ni yang tinggal hanya macam memori saja. Untuk nak ingat tu, nak merasa tu takut. Tak payah ingat benda lama. Itu yang rasa Move on means ingat ke depan, tengok anak-anak. Ni saya cakap balik. Brainwash kat you punya brain tu. I am Emalina and rezeki Allah bagi. Full stop. I am Emalina, anak-anak dengan kita, Allah bagi rezeki. Go. Orang nak cakap apa, cakaplah. Dia cakap one thing, okay? Between kita dan rezeki apa berbeza? Kita tak tahu rezeki kita kat mana. Tapi rezeki kita tahu kita kat mana. Faham tak? Faham. Makna apa-apa pun rezeki akan datang. Tak salah alamat. Okay, lepas tu rezeki bukan dekat atas lantai. Rezeki bukan dari manusia, rezeki dari Tuhan. So siapa surrounding you, orang ni tak akan affect your rezeki. Even orang nak buat something dalam hidup you whatsoever, you jangan risau. Because you tahu rezeki dari Tuhan.
This is actually berbeza bila you believe I tak akan, memang kita kena cari, kena buat kerja, kena masuk apa. Tapi yang tu berbeza dia. You tak tahu rezeki kat mana, tapi rezeki you tahu you kat mana. You akan senang. Betul, tapi doktor, saya sebagai perempuan, saya faham, saya boleh bayangkan apa dia lalui. Mental abuse, memang. and then you tengyang-yang, and benda tu boleh jadi you trauma, boleh jadi hari ni you lupa, minggu depan you ingat balik, you can throwback balik, you can flashback balik. It's like movie dalam ni. Tapi How? in a sense, okay. Yeah. Kalau Along, kalau let's say for example, you kira ataupun compare waktu zaman yang 15 tahun tu and sekarang, okay? Apa berbeza tenaga yang you ada? Masa tu you tak ada tenaga. Tak ada tenaga buat apa? Because you already dah squeeze. They're already being conquered. You already been in that cocoon. Alright? Tiba-tiba you already dah exposed to the whole life. Okay? You tak apa, tiba-tiba dia ada tenaga banyak. Tenaga tak semesti physical. Mental. You ada benda, you ada some target, you ada some achievement. You nak buat benda. Pasal apa? Padahal in a time, you don't have all this. So kadang-kadang kita, walaupun kita pass in a very hard time in our life, hard time tu yang build up to be whatever we are now. Okay, so kita kadang-kadang kita tak boleh always live in the past. But the past actually what make the present. Yeah. This is actually that's the thing. And we always believe, okay, bila cakap, oh, Tuhan, kenapalah saya? Kenapalah saya? Bukan nak kenapalah saya. You are lucky. You dapat something to make you whatever you are now. I mean, people maybe their life so easy. Tapi orang ni senang, gratis dah pecah, tiba boleh pecah. Macam you strong sekarang. So this is where there is something actually Tuhan select you for a reason. Life is test. It's test. I mean from Muslim point of view, from life point of view, from social point of view, from emotional point of view, it is all test. Siapa yang lepas test tu? Yang tu lah. Kadang-kadang test tu memang 15 tahun lama sikit. Setiap apa yang berlaku tu ada reason lah. Ada Everything reason. happens for a reason. Ada sebab ada hikmah dia. Ada hikmah Dan dia. macam doktor kata tadi lah, secara kita tak sedar, mungkin kita rasa macam macam-macam gitu. Tapi pengalaman yang dilalui itulah yang menjadikan Alin sekarang kuat, nampak lebih nampak lagi, lebih bangun lagi. Alin hari ni bukan Alin 15 tahun dulu dah. So dah your perception, your apa you tengok cara bermikiran, you punya mindset semua dah lain. So sekarang datanglah apa benda pun, aku dah tak kisah. Maknanya itu Allah nak bagi kat situ sebenarnya. Sebenarnya betul juga, kadang-kadang tak semuanya apa yang saya ambil dalam 15 tahun tu yang negatif, tapi kadang-kadang ada yang positif. Maknanya kalau dulu nampaklah perubahan sikap. Sebab kehidupan Alung ni ada banyak chapter. Dulu kata orang kita pernah kaya raya juga kan. Lepas tu terus 15 tahun kau duduk dalam keadaan ni, dah dalam situasi lain. Dalam masa yang sama, bila Alung dah keluar balik daripada kehidupan yang tengah-tengah ni tadi, jadi Alung dapat belajar satu benda kan dok, rasa macam sangat kuat. Lepas tu sangat boleh kata orang macam ni, boleh menerima seadanya. Contoh macam Alhamdulillah, contoh Dah redha lah. Contohlah dapat satu benda hari ni, kira maknanya Alhamdulillah nak dibandingkan dengan 15 tahun dulu. Cakap kan, daripada kalau nak, jangan dibandingkan dengan yang kita dapat yang masa kita muda dulu. Alung selalu ambil, okay, Alhamdulillah, maknanya dibandingkan dengan yang 15 tahun yang kita sengsara ni tadi. Jadi dekat situ, lepas tu ada lagi satu yang Alung rasa macam Alung jadi kuat untuk dulu macam Alung tak sangka yang Alung boleh apa untuk 6 orang ni, sebab masa tu memang anak kecil-kecil. Jadi macam mana keadaan, macam mana aku nak didik anak aku, macam mana anak aku ni last dia macam mana, apa pun semua berkecamuk. Tapi bila sekarang, bila keadaan tu dah lalu, sangat cantik, sangat muda. Alhamdulillah. Alung rasa macam kadang-kadang nak bersyukur dengan yang 15 tahun tu. Memang Alhamdulillah lah apa yang dilalu. Maknanya tak adalah bagi Alung pengajaran tu, untuk Alung yang 15 tahun tu ada sikit lah untuk terus kuat ni. Tapi yang toksik tu memang
Letak dekat 15 tahun tu memang lantak lah, tak ingin nak fikir lagi kan. You tahu, kalau ikut agama kita, what is the highest grade of Muslims? The highest grade. Kita bercakap pasal all this rukun-rukun Islam, semayang, and all this zakat, whatever. No, I talk they are all Muslim, they are all doing. The highest grade of Muslim, as-sabirun, orang yang bersabar. Yang tu yang consider the elite. The one the elite. Kalau kita bersabar, tapi kita sabar with faith. Maksudnya ni kita bersabar and kita tahu benda ni Tuhan kasihlah kita for a reason, for a good reason. Yang tu the elite one. Sebab tu kita Allah cakap ya sabar Ayub, Imam Nabiullah Ayub and penyakit dia berapa tahun whatever, daripada dia yang paling kaya and ada servant and everything tu sampai wife dia boleh potong rambut, jual rambut dia. So these are the things yang kita nak, kalau kita bersabar with good faith in that, then kita actually are doing something good. From Muslim point of view also. Ustaz Mustafa hari ni. Ustaz. Okay. Maknanya dah serik ke kalaulah ada jodoh lagi, adakah mau bersama berpasangan lagi? Dia macam ni lah sebabnya masa yang single tu terlampau lama. Sebab selepas apa kata orang comeback je, terus fokus tu pada anak-anak dah. Itu kerja memang khas. Ni memang niat Nawai tu memang nak settlekan anak-anak. Bila sampai ke tahap anak-anak dah college, dah kerja, dah besar dah apa dah. semua kan. 10 tahun dah, faham tak? Rasa macam nak mulakan sesuatu baru, yang baru, rasa macam dah lupa. Dah lupa spark lah. Rasa macam nak bercinta balik. Macam mana? Okey, contoh. Kalau bercinta kan, contoh, mestilah takkanlah tiba-tiba kita terus. Mesti ada kata percintaan. Okey, selama 10 tahun tak ada siapa pula tanya, aku makan aku yang pasal lah apa semua. Ini kan dah makan. Dah itu benda yang aku tengah makan. Macam mana ni nak ada tak ada dah ngada-ngada macam dulu kan. Nak makan. Dah makan. Okey dah makan. Jadi benda tu memang dan lagi satu trauma dia. Kadang-kadang kalau kita jumpa satu orang ni, tiba-tiba ada perkataan dia. Sudah. Contoh ada terus macam ini mesti perangai macam ni. Ada dah jadi macam tu. Bukan nak kata semua orang tak elok, tapi bukan masalah orang tu, masalah Alin sendiri. Jadi rasa macam dah tak tahu dah apa sebenarnya. Okey, contoh macam kita kahwin. Masa kita memuda tu kahwin, kita akan fikir kita nak ada anak, kita nak ada rumah, tapi sekarang ni kita ni cuma anak aku dah ada. So okey macam benda atas sikit adalah. Tapi untuk berkahwin tu untuk loving tu pula spark tu tak dapat. Macam mana nak mula? Kadang-kadang malu pun ya. Rasa nak mula. Tak ada ke tak ada ni? Ada tak? Tak, masalah orang tak berani. Orang tak berani. Ada orang cakap orang tak berani dengan I. Betul, kita ni pula jenis yang suka, kita bayang kita nak dara, orang kena approach ni. Orang tu kena approach kita. Kita sepatut sekarang ni kau dah matang. Sebab malu pula dia jadi macam lama-lama macam tak apa, ada jodoh adalah kot. Nak tunggu orang urat tu dia. Nak tunggu orang urat. Kau memanglah orang tak berani. Tapi tu macam mana nak open? Nak buka tenda, nak open hello. Tak tahu. Bukan TikTok. Bukan TikTok lah. Okay. Apa pun memang orang kata life kena go on, kena move on. Macam mana pun Alin ada perancangan tak lepas ni? Maknanya dah sekarang Alin dah kategori diri Alin dah stable ke? Dah kira macam dah 100% dah okey ke, ataupun macam masih ada lagi sisa-sisa tu?
Bagi Along alhamdulillah macam anak-anak semua dah settle pun semua dah kira kejayaan achievement yang terbesar. Jadi sekarang more to diri sendirilah. Nak cari spark tadi tu tak? Dia spark tu lah. Tapi dalam masa yang sama itulah kadang-kadang dok bila kita dah dapat macam tu kita rasa macam nak kata tamak pun tidak, semua kita okey ini time aku ni aku yang tu spark tu, yang kedua nak careernya juga, kejayaannya juga. Memanglah bercita-cita, memang nak buat konsert sendiri apa semua tu tengah dalam mencari Proses, masa ni lah baru terbuka. Kalau tak kepala otak ni duduk fikir anak je. Sekarang ni baru terfikir okey untuk macam mana nak naikkan lagi kejayaan career. Macam restart balik hidup Restart kan? balik untuk yang ni. Kalau tak itu hari lepas kerja balik show, balik rumah, balik itu je fikir. Tapi sekarang ni dah ada ruang dah. Jadi terfikir okey insya-Allah akan datang ni single keluar. Cakap lepas tu dalam masa yang sama nak juga mencari peluang kalau untuk konsert ke untuk diri untuk kita bukan apa kata orang momentum apa untuk satu memori. Untuk yang kita pernah ada Akan dalam, sampai bila-bila lah. sampai bila-bila. So itulah sekarang ni macam Kak Long dah berani tau. Macam untuk push diri tu untuk lebih kepada kejaya and then gitu-gitu. Tapi bab yang tanggungjawab ni tadi alhamdulillah tahu makna anak dah besar, yang paling kecil pun dah 16. So Long dah rasa macam masing-masing dah boleh Dah untuk settle. diri sendiri. Dah auto dah. Jadi macam kita dah tak payah, kalau Alung bekerja pun dah tak payah fikir apa nak aku buat, apa benda ni, tak ada. Maknanya semua pun anak-anak pun dengan kita kan, jadi kita dah dapat pantang. Alhamdulillah. Alright. Doktor, kalau kita tengok tadi kan Alin dia cerita trauma dan menjadi trauma kerana penderaan mental tadi, which is I rasa sekarang ni banyak berlaku sekarang. Selain daripada kita cakap sabar, okay, some people cakap okay kebanyak istighfar apa semua, tapi dari segi sudut kesihatan, how to overcome that? Kena makan ubat ke? Kena pergi jumpa psikiatrik ke? Okay, so you kena faham, mental health too is basically can be just a reaction. Okay, reaction apa maknanya? You kalau kena pegang benda yang sejuk, rasa sejuk. Kalau benda panas akan rasa panas. Maknanya kalau you orang berkacau you ataupun ni, you akan rasa sedih. You akan go into, lebih pada sedih, go into depression. Depression bila dia dah masalah sedih terlalu melampau lebih pada your capacity. So jadi you tak ada selera untuk buat apa-apa dalam hidup you. Tak ada selera untuk makan, tak ada selera untuk do anything, tak ada selera untuk keluar, tak ada selera untuk tukar baju, tak ada selera kemas your rambut ke whatsoever. So that one jadi depression. Now depression tu bila dia akan affect organ jadi penyakit. So dari segi from simple feeling to feeling that can affect you physically to the level can affect your fungsi organ, baru jadi penyakit. From mental point of view, if benda ni dia akan affect you physically, this is the time you kena think maybe you kena perlu jumpa doktor. Because bila dia jadi organic, then maknanya dia akan affect fungsi organ dalam, that's considered advanced. So masalah mental tu is basically you kena preoccupied. Maknanya you kena be prepared for all these things. You say, tahu I can mental you, tahu. Betul, I can mental you. Maknanya I can affect your mentality. I can affect in good way or bad way. Give you an example. In life, let's say in you come in a point, you want to do this type of songs. You want to act this type of action. But you actually because you nampak seorang tu yang you sayang sangat, you nampak performance dia cantik, you can change your mind. Subconsciously you will affected, mentally being affected in a good way. Okay? That can be also in a bad way. Also. So these are the things you have to understand. The critics behind it, the critics behind all this mentality things is all depend on kita manusia. Okay? So this is you cannot be powered. You cannot be powered. Okay. Ada orang ada sihir, right? Kita all believe in sihir and it's also mentioned in our Islam. Tapi kalau you ikut, kalau you are protected with your faith and Quran,
you will not get any sihir. Siapa-siapa akan buat. Even kalau you kena, walaupun Prophet Muhammad SAW dia cakap dia mati because of sihir also, the effect in his late life, he was always not really strong because affected from that Jewish lady who give you the sihir. But still you can actually lawan balik. So mental thing, this one, is you kena sedah awal. Jangan kasih benda ni berlaku sampai dia akan jadi bertambah. You kena face. You kena berlawak. You kena bergaduh balik. This is actually we said, okay, why should I? Why should I? And the problem is when you get mental effect by somebody, yang somebody do always dia tak kisah. That's the problem. Yeah. You be affected sangat, Yeah. tapi orang depannya macam dia okay. Because dia memang, this is his target or her target. So this is where basically you kena faham. Kenapa Aina jadi sedih? Kenapa dia okay je? So sometimes, what I said, you need to be selfish for your health. This is when you remember kita talk about me time. Yeah. Me time, my exercise time, apa. You can also for your mentality, for your environment. I stay away from. No. You are affecting my life. You are giving me too much of negative input. Subconsciously, you stay away from those type of people because they are affecting you. So this mental thing is banyak pintu dia banyak, tapi kunci dia semua dalam tangan kita. You lepas kunci you dah habis. Change your circle. Change your circle. Kita memang So sekarang ni duduk dengan Dr. Mus, semua positivity. kejap lagi dia suruh exercise. I baru datang dari gym, okay? From surgery to scope to whatsoever to clinic, lepas tu pergi gym, lepas tu balik rumah, lepas tu datang sini. Doktor is a doctor. Doktor bukan penyanyi. Doktor bukan artis. So, saya artist in my field as well. Okay. Nak tanya ni tadi bila doktor sebut depression tadi kan. Pernah tak Alin mengalami depression yang sangat teruk? Pernah. Ada masa itu yang kadang-kadang kalau boleh, contoh kita ni rasa macam bila ada anak-anak ataupun ada apa di sekeliling kita tu, ada satu hari tu rasa macam tanya, "Ni tak keluar ke?" Yelah keluar. Ya kan? Budak-budak ni rasa macam, mami suruh keluar. Dia orang pergilah. Kadang-kadang, "Mami nak keluar sekejap." Pergi. Macam, kenapa mak aku ni suruh keluar? Tak kisah kan? Kalau tak, kau nak pergi mana? Kau balik apa? Tak, pergi. Dan masa tu, Dok, menangis. Yang kata orang, tak tahu, macam bila kita duduk seorang, kita rasa macam ni, macam skrin. Dia kita nampak tau semua yang, yang berlaku, yang apa semua. Di situ dia pusing sampai kita rasa macam, ya Allah, dia punya, macam kita tengok filem tapi diri kita sendiri kat situ. Masa tu memang tak tahu apa kemurungan ke apa, masa tu menangis. Menangis. Yang kata orang, lepas tu kita ni macam, pernah tak you rasa macam kita nak luahkan, kadang-kadang kita luah kat kawan-kawan tak sampai. Orang tak faham. Bukan tak faham, tapi kita rasa macam, takut kadang kalau kita bercakap kadang akan dia bercerita. Dia ada satu kisah hidup kita ni, kita kena bercakap dengan yang kita tahu memang benda tu memang takkan ke mana-mana. Masa tu tak tahu, macam saya nak meluahkan tapi tak berani nak cerita pada orang. Macam orang semua takkan faham apa yang kita luahkan apa semua. Sampai masa tu saya rasa macam tak ada kawan kan. Rasa macam wujudkan satu lagi watak sebiji. Itu baru yang Alung boleh percaya. Maknanya Alung sendiri di depan macam tu tau. Macam tapi bercerita. Tapi yang sebelah sini ni akan nasihatkan kita. Dia macam, okey, contoh kita cakap ni apa semua. Jawapan dia kita selalu kalau kita bertanya pada orang, kita minta kita bercerita pada orang, sebenarnya jawapan tu dah ada pada kita. Tapi kita nak mengharapkan orang tu menjawab tak sampai. Jadi kita nak bercerita semua pun kita rasa macam nanti sekarang bila kita bercerita benda ni akan melayang ke mana-mana juga. Dia ada satu trust issue pun dia. Kadang-kadang tu bila perbezaan dia watak
saya yang dulu dengan watak selepas 15 tahun tu sangat lain. Yeah. Rasa macam ya Allah efek tau. Aku rasa macam ada trust issue ke orang, ada ketakutan, ada rendah diri, semua ada. Jadi sampai satu saat tu kata orang sampai nak bercerita sesuatu sampai mewujudkan satu macam dia ni lah yang engkau kuat. Yang akan Kau mendengar, bagus. yang memberi Yang nasihat, akan bagi Yeah. nasihat cakap, juga. ya. Itu yang kadang-kadang menangis. Rasa macam wah lega. Lepas tu ada masa tu kadang-kadang rasa yang dok kata ada masa kita rasa macam tak nak semua. Kadang-kadang ada rasa macam aku malas semua dah. Itu semua tak tahu efek daripada apa yang saya rasa ke ataupun memang kita penat masa Perasaan tu, tak kita. tahu. Ya. Jadi yang mampu boleh saya buat adalah kadang-kadang positifkan diri sendirilah. Alah kalau macam rasa macam alah Tuhan tu adalah takkanlah kata orang kita di depan ni mesti yang terbaik. Takkan mungkin yang tak baik. Selalu yakin macam tu, husnuzon. Rasa macam tak apalah. Kadang-kadang ni semua dalam kepala otak ni semua kata oh nanti kau jadi macam ni, kau jadi ni. Tapi kita pujuk balik takkanlah kata orang Tuhan nak bagi yang tak baik. Ya. Cepat atau lambat je pun 15 tahun boleh ditunggu. Ini kan pula benda yang satu hari dua selalu macam tu. Tapi benda tu pun tak lama juga dok. Lama kan dia kacau balik. Ya, betul. It's overthinking. Yeah, overthink because the problem you sama macam you go for autopilot after this. You will go only situ, all the negative. So sebab tu kita cakap jangan pergi tempat tu, maknanya you kena salvage yourself. Sebelum you sampai that. Cuma that's why bila kita come to this mental thing, kena always sedar awal. Janganlah benda ni biarlah ni. I feel this is not right for me. You boleh rasa. Okay, you come to let's say tiba-tiba you ada kawan baru. Kawan baru tu you suka duduk dengan kawan tu, lelaki ke perempuan ke, friends ke, family members. You rasa macam selesa, sedap, boleh dengar cerita dia sedap untuk otak you, very positive in your life. Bila nampak ni orang negatif, lepas tu you tahu cerita sekarang ni macam tu. Those people can drag you to a different direction. Kecuali kalau you suka gossip lah, that's a different thing. But sometimes people you nampak you tahu orang ni cakap dengan you apa dia nak. You tahu this toxicity in life. It can drag you to hell, you know. So these are the things sometimes you need to. My staff sometimes call me. I want to tell you this. No need to tell me this. I don't want to hear that. Tell me anything medical. Okay, fine. Anything like that, I don't want to know. Because this is actually keep the environment is very important. So kita manusia. Walaupun sometimes circumstances yang dia akan bawa kita tempat yang kita tak suka, tak semesti tempat as a place, tapi tempat yang environment dia tak cantik, kita boleh create our environment. Because kita tahu also solution, remember pintu dia banyak, kunci dia dalam tangan kita. Kunci dia. Janganlah kasih you kunci. Alright. Saya rasa hari ini banyak benda kita belajar dari cerita Amalina. Selain daripada kita mengenali dia sebagai seorang penyanyi dandut yang hebat dan kita doakan sentiasa terus menyanyi. Don't stop nyanyi lagi Alin. Dan saya pasti setiap ni saya punya nasihat lah setiap apa yang berlaku tu pasti ada hikmah dia. InsyaAllah Tuhan bagi yang terbaik dan bersangka baik, husnuzon, teruskan perjuangan anak-anak, teruskan menyanyi sebab itu je yang boleh kita buat buat masa ni kan. Jadi mungkin itu cari makan kita, perut nasi kita, sumber rezeki kita. Of course lepas ni keluar, kalau ada rezeki boleh buat bisnes apa-apa semualah. Jadi mungkin Alin nak bagi sedikit dua kata kepada nasihat kepada semua wanita-wanita khususnya yang pernah melalui ataupun sedang melalui ataupun yang ada tanda-tanda akan melalui apa yang Alin lalui, yang Alin kalau boleh tak nak terjadi pada orang, dan kalau terjadi macam mana nak overcome, nak keluar tu supaya tak terjadi macam Alin. Mungkin Alin boleh kongsikan dengan semua. Tak, macam Alin sendiri pun cuma satu je. Bila dah kata orang, bila kita buat sesuatu keputusan, sebelum kita buat sesuatu keputusan atau
tengah merancang nak apa benda yang nak buat, satu je, apa, serahkan dan kata bersangka baik. Bersangka baik tu dengan Allah. So kadang-kadang kita sendiri pun akan rasa macam, nanti kalau aku buat, betul ke ni? Tak betul. Yang tahu apa tindakan kita tu betul atau tidak, yang tahu cerita kita tu betul atau tidak, hanya Allah je yang tahu. Jadi apa yang Kak Long nak pesan, sekiranya anda, Along tak boleh cakap orang tu betul ke tidak ke, hanya dia yang mengetahui dan Allah mengatakan hanya satu je, permudahkan segala urusan. Permudahkan. Memang kadang-kadang untuk sampai ke mempermudahkan urusan tu akan mengambil masa yang lama. Cakap. Tapi dalam masa yang lama itulah kadang-kadang bila nak jadi benda tu yang kita tak sangka, dah. Sebenarnya merancang tu lama, tapi bila masa tu kita tak tahu cepat atau lambat. Apa yang Along yang nak, Along apa, berdoa banyak-banyak dan husnuzon. Sebab Along pun pernah jadi, entah apalah jadi hidup aku lupa. Ni faham tak, habislah aku kali ni, makna buat keputusan ni habislah. Tapi yang terbaik juga di depan. Itu yang Along rasa macam, tak baik tu hari kan. Tapi akhirnya Allah tu tetap bagi yang baik. Tapi dugaan lain pula. Tapi tidaklah kata orang kita balik ke zaman yang kita dah tinggalkan dulu. Selagi hidup tu ujian mesti ada. Ujian tu ada. Tapi yang paling apanya, kita dah lepas daripada yang lama. Jadi yang depan ni hanya kata orang kita follow the flow. Tapi husnuzon tu je. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Alright. Tapi kita rasa macam nak sebelum tinggal rasanya Alin kena belanja. Selalunya saya kata tak boleh belanja sebab artis kena bayar. Saya rasa hari ni saya rasa ramai sangat merindui suara Alin. Bagi doktor dengar. Dia tak tahu lagu doktor. Lagu apa doktor nyanyi? Alin nyanyi untuk doktor. Okey lah dok. Ingat kalau dok pergi jogging nanti buka lagu Memori Daun Pisang tau. Okay. Kenangan malam minggu, waktu jalan-jalan, berdua jalan kaki saat turun hujan. Laila 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 laila. Sudah belum I suka memang actually I suka I run in the rain actually. So Alin suruh Dr. cari Memori Daun Pisang. Yes, okay. Ini kalau dia dengar dia jogging lagu tu je. Okay. Alright, terima kasih banyak Alin. Terima kasih. Terima kasih Abania. Thank you for sharing. And I think it's a big experience for everybody. Cuma always kena bersabar. Dan kita percaya benda ni dari Tuhan untuk benda baik. So kalau kita ada kombinasi benda ni dua-dua, insya-Allah kita boleh dapat. And remember always the elite orang yang sabar betul. I mean always you can see the product, the tough lady behind it. It's an honor seeing you in person. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okay. Ustaz lagi ni. Hari ni ustaz. Hey, hello. Not me. Belum bye-bye, belum anything, belum assalamualaikum, belum terima kasih, belum. Weh, nak pergi mana ni? Okay. Alright. Terima kasih. Ya Allah ni. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana sudi menonton. Amalina saya sebenarnya terlampau teruja, terlampau syok dengan Memori Daun Pisang tadi. Terus Memori Daun Pisang nak pergi nak jogging. Dia terus nak pergi jogging. Terima kasih Alin. Terima kasih Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih. Next week. Okay. So jumpa lagi insya-Allah. Hari ni dia tahu dia cakap jumpa lagi. Jom. Take 5 with Dr. Saya. Okay. Memori Okay, thank you. Awak tak sabar Kalau terima kasih banyak. Thank you. Okay, bye.